Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat hotdog atau Korean sweet pancake menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula search di Cookido hotdog sweet filled pancake. Kemudian tekan start. Masukkan yeast. Masukkan air. Kemudian masukkan sedikit minyak. Masukkan gula, masukkan sedikit garam, tutup dan panaskan selama 3 minit suhu 37, speed 1. Dah siap? Masukkan tepung gandum, tutup dan uli menggunakan dough mold selama 2 minit. Dah siap? Elok je kan? Anda boleh oleskan sedikit minyak untuk elakkan dough melekat. Keluarkan dough daripada mixing bowl. Bulatkan dough, kemudian tutup dan rehatkan dough sekurang-kurangnya 30 minit atau sehingga dough naik. Masukkan bijang putih, kemudian tutup dan kisar selama 10 saat, speed 10. Dah siap? Keep down guna spatula. Kemudian masukkan unsatted peanut, tutup dan kisar selama 3 saat, speed 5. Dah siap? Masukkan gula perak, masukkan madu, masukkan sedikit serbuk kayu manis, tutup dan mix selama 10 saat, speed 5. Dah siap? Keep down guna spatula. Elok je kan? Tuang ke dalam bekas dan ketepikan seketika. Ini pula dough yang telah naik dan kembang. Tekan dough dan keluarkan daripada bekas. Bulatkan dough sekali lagi. Kemudian potong kepada 8 hingga 10 bahagian. Bulatkan dan lepaskan dough. Kemudian letak inti di bahagian tengah dan tutup dengan cara kepit atau tekan hujung dough. Anda juga boleh pelbagaikan jenis inti seperti kacang merah, sweet filling dan juga mozzarella cheese. Dah siap? Panaskan minyak dalam kuali lepeh seperti ini dan letakkan dough tadi. Kemudian tekan dough sehingga sedikit penyek menggunakan sudip. Terbalikkan dan goreng sehingga warna keperangan. Angkat hotdog yang telah masak. Kemudian ulang step yang sama sehingga siap. Sedia untuk dihidangkan. Tekstur hotdog ini crispy di luar, dalam pula lembut macam roti. Ini adalah inti kacang merah, sweet filling dan juga mozzarella cheese. Selamat mencuba. Bye.